Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, boleh dengar ke suara saya? Boleh Saya Okey. boleh dengar clear tu. Okey, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar hari ini? Okey, hari ini bersamaan dengan 2 Oktober. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam program Reset Diri at Work. Okey, bersempena dengan Bulan Kaunseling Kebangsaan 2025. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pagi ini dalam slot Coffee Talk with Counselor, okey, kita akan mendengar tajuk yang saya kira agak penting bagi kita yang bekerja ni kan, sebab kita selalu hadapi keadaan ni kan. Jadi situasi burnout dan sebagainya ni kita selalu hadapi. Kadang-kadang ada yang berkali-kali hadap perkara yang sama kan, dan mungkin kita rasa terperangkap ataupun kita rasa macam mana aku nak buat ni kan. Okay, so saya bawakan tajuk dari burnout ke breakthrough untuk dikupas oleh penceramah jemputan kita. Okey. Okey, so saya perkenalkan sedikitlah Puan Hairul Liana Din. Okey. Puan Liana ni sahabat saya. Okey. Kami dah lama berkenalan ya. Puan Liana, apa khabar hari ni? Alhamdulillah, seronok saya tengok pemandangan di USIM tu daripada belakang Puan Hazrin tu. Ya, okey. So itu adalah bangunan utama Chancellery, okey, pentadbiran di USIM. Yang di belakang Puan Liana tu adakah HPKK ataupun hospital? Ya, hospital pakar kanak-kanak. Wah, sangat menarik. Memang berwarna-warni ya bangunannya. Ada yang kata macam Legoland. Itulah tu. Baru nak cakap Sebab tadi. namanya kanak-kanak kan, jadi dia macam menceriakan kanak-kanak macam tu. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. So itu juga satu tarikan kan kepada masyarakat awam yang ingin mendapatkan rawatan kesihatan untuk anak-anaknya di hospital ni, betul InsyaAllah. tak? Betul-betul, insyaAllah. So, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Puan Hairul Liana Din ini merupakan pegawai psikologi senior di di hospital ini tuan-tuan dan puan-puan, dan beliau berlatar belakangkan sarjana muda sains pembangunan manusia UPM dan juga master sains bimbingan dan kaunseling dari UPM juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini kita akan mendengarlah perkongsian Puan Hairul Liana berkaitan dengan burnout ini dari burnout ke breakthrough. Okey, so apakah yang kita akan tahu tentang apa itu burnout, apakah macam simptom-simptom burnout kan, bagaimana kita nak hadapi burnout ni kan, dan bagaimana kita nak breakthrough bila kita hadapi burnout ni. Jadi untuk mengupas topik ini dan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan kepada penceramah kita Puan Hairul Liana Din. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya terima kasih Puan Hazrin, sahabat saya kan, yang kita kenal di jawatan kuasa pegawai psikologi Universiti Awam kan. So alhamdulillah, so tajuk yang diberi oleh Puan Hazrin ni saya kira sangat menarik lah, dari burnout ke breakthrough kan. Sebab bila kita pandang burnout tu saja, dia satu perkataan yang membuatkan kita rasa kerut-kerut gitu Puan Hazrin kan. So rasa macam lesu lah, kalau dalam bahasa Melayu-nya lesu lah kan. So membuatkan kita rasa macam makin kelam kan. Ya, So tapi bila ditambahkan dari burnout ke breakthrough tu, dia nampak satu macam perjalanan
proses. Okey, proses yang kita mula melihat daripada sisi lain. Okay. Betul. So yang kadang sebab selalu bila benda yang negatif, bila kita pandang dah lama-lama kita akan jatuh ke dalam lompong yang kita tak boleh nak bangun. Tapi kan bila kita pandang dia sebagai proses kita tahu dalam hidup ni tak aci lah kalau semuanya indah-indah saja kan Puan Hazrin kan. Betul. Walaupun di sebalik bangunan yang warna-warni ni kan. So akan ada juga mungkin kalau kita teliti ada cat yang pudar sikit. Itulah kehidupan. Ya, Kan? betul. So maknanya pudar-pudar tu semua tu mewarnai kehidupan kita lah sebagai satu cabaran dalam hidup kita. Betul tak, Ya Puan? betul. Tak aci lah kalau nak striking saja kan. Tak fair lah kalau nak apa benda yang kita nak saja dalam hidup, itulah rencahnya kan. Dan kadang-kadang saya berpegang pada kita sebagai manusia biasa, Puan Hazrina sebagai kaunselor juga kan, of course kita ada matlamat, kita ada apa yang kita nak dalam hidup kan. Dan dalam perjalanan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam Zoom ni, seramai berapa orang ni Puan Hazrin? So buat masa ni ada 30 orang. Okey, dia sikit naik kan. So insya-Allah semoga ramai lagi partisipan kita hari ni. Dia bukan apa, kita kongsi-kongsi saja. Bukanlah nak kata kita pakar segalanya, tidak. Sebab betul Puan Hazrin kan, so kita as a counselor pun kita masih belajar. Ya, betul. Kita pun upgrade ilmu kita dan saya yakin rakan-rakan ni pun telah melalui macam-macam dan pelbagai tadi Puan Hazrin sebut tadi berkali-kali kan. Mungkin berkali-kali jatuh dan bangunnya kan. Dan bila berkali-kali tu banyak kita belajar sesuatu di situ kan. Dulu kadang-kadang sebagai kita ada matlamat kita sejak daripada kecil, so kita ada yang kita nak dalam hidup kan. Tapi tuk-tuk dalam perjalanan tu kita tak perasan, oh ini rencahnya kan. Dan bila kita pandang belakang balik, so ini sebenarnya yang kalau kita pegang sebagai hikmah kan, ini sebenarnya pengajaran, ini sebenarnya yang membentuk diri kita, malahan untuk lebih kita kenal diri kan, malahan untuk kita lebih dalam breakthrough ni, malahan kita lebih mekar lagi kan, untuk menjalankan amanah itu sebenarnya kan, untuk menjalankan amanah selagi kita bernafas, untuk meneruskan kehidupan dengan apa yang cerca-cerca yang kita ada kan, apa yang baki-baki yang kita boleh ada, boleh kita beri. Dan di sini jugalah saya sebagai sebagai kaunselor daripada hospital pakar kanak-kanak, pegawai psikologi, apa ilmu yang saya ada dan mungkin kita boleh kongsi. Dan tak terlupa juga untuk rakan-rakan yang dalam Zoom ni juga. So kalau boleh kan Puan Hazrin, kita santai-santai, kalau ada interaktif, nak chatting ataupun nak buka mic, dipersilakan. Betul, kita santai-santai je hari ni. So kita lalukan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sambil-sambil Puan Liana kita berkongsikan poin apa yang nak dikupas nanti. So sambil-sambil tu boleh bertanya soalan. Betul Puan Liana kan? Kita open kan? Tak perasan soalan ataupun tak perasan interaksi dalam chat nanti Puan Hazrin akan roja-roja. No problem kat situ kan. Okay. So kita semua ni sama-sama kita belajar sesuatu. Anda berkongsi, saya pun berkongsi. Cuma tugas saya lebih sikit lah sebab dah diberi amanah kan. So saya cuba untuk berkongsi daripada apa yang saya tahu dan semoga matlamat saya untuk hari ini, semoga kita dapat sesuatu. Okey, dapat setiap daripada kita dapat sesuatu untuk dibawa balik, dan lagi bagusnya dibawa balik dan disebar-sebarkan. Kan? Mungkin untuk orang yang terdekat kita, mungkin keluarga kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin kalau lebih besar lagi, sebab saya yakin tuan-tuan dan perempuan, maaf kalau ada doktor, profesor dekat sini kan, so pun ada ilmu dan kiranya pengalaman yang sangat-sangat berharga kan. So boleh share di sini dan apa yang dapat hari ini kita sebar-sebarkan. Okey, sebelum tu Puan Hazrin, saya nak tanyalah kan. Okey, pada Puan Hazrin dan mungkin pada rakan-rakan kita yang dalam Zoom ni kan, pernah tak balik daripada bercuti kan, hari tu ada cuti sekolah kan, seminggu kan Puan Hazrin kan, baru je kan cuti seminggu tu kan. Ramai juga antara kita yang ambil alang-alang tu ambil lah terus cuti seminggu tu kan, bercuti lah kan. So ataupun mungkin Sabtu Ahad je dan Isnin. Tiba je hari Isnin tu kan,
kita dah Ahad tu dah fikir alamak esok kerja kan, dia rasa liat-liat je begitu kan. Lepas tu malam tu mulalah mula rasa daripada mula rasa segar bugar tu kan, dia rasa lemah sikit. Lepas tu bila dalam kalau siapa yang drive dalam kereta tu lambatlah sikit, liatlah sikit dia nak masuk office ni kan. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan pernah rasa perasaan begitu? Kalau ada mungkin tulis dekat chat ni 1, kalau tak ada tulis 2. Right. So come on, jom kita tulis. Puan Hazrin sendiri ada tak? Sementara saya bercakap dengan Puan Hazrin, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh isi. Kadang-kadang ada jugalah. Kadang-kadang ada juga. Tapi dia tengok juga apa yang kita experience pada weekend sebelum tu, hari Sabtu Ahad tu kan. Apakah keseronokan yang kita hadapi tu. Jadi ada kalanya kita rasa macam kita nak drag je keseronokan tu hingga hari Isnin tu kan, kalau boleh. Betul. Okay. Dan ramai juga yang bagi respon ni. Sekejap saya tengok. Okey, Tuan Ardi, apa kot, Abdullah, Tuan Rashid, Tuan Fatih, Puan Ashikin, Fauzia dan Nursery. Oh, masing-masing 1 je. So, tak ada yang 2 ni kan. So, itu adalah normal lah kan. So, saya pun pernah rasa begitu dan pernah ada keadaan yang kita akan excited kan. Ada keadaan yang kita rasa macam alamak kena start kerja kan. So, biasalah benda yang daripada rasa macam cuti tu satu benda yang best, tapi juga ada antara kawan saya, sahabat saya yang macam tak sabarnya menunggu hari Isnin bekerja kan. Setiap daripada minggu dia rasa begitu, setiap bukan kadang-kadang, memang setiap Isnin, setiap waktu bekerja dan dia akan tapi saya memang yang rasa masa tu masa COVID lah, ingat tak? So COVID kan, so rasanya bila dibenarkan bekerja, masuk ke office tu rasa macam lega. Seronoknya. Boleh. Dapat jumpa orang, Office. dapat jumpa kawan, dapat memulakan dengan keadaan yang normal macam biasa kan. Tapi ada juga yang rasa rasa lesu lagi kan. Okey, jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Untuk Monday blues tu itu bukanlah tanda-tanda burnout. Kan? Itu kadang-kadang ada benda yang normal lah, biasa kita sebagai manusia akan rasa begitu kan. Okey, sebelum saya mula, saya nak izinkan saya nak share slide sekejap Puan Hazrin. Boleh. Saya sebenarnya tak perasan tadi saya bercakap tapi slide tak share lagi Kejap Boleh tak? Boleh ke share? Kejap. Okey, nampak tak? Okey, dah nampak dah. Okey dah. Saya nampak lah, insyaAllah. Okey, tuan-tuan perempuan semua nampak Okey, so cumanya dekat PC saya ni bila saya dah share slide ni, saya dah tak nampak muka Puan Hazrin. Okey, so tak apalah, kita teruskan sebab saya cuba buka cuba buka daripada PC laptop lain dan phone saya untuk yang Zoom ni, tapi tak dapat, tak tahu kenapa. So tak apalah, kita teruskan. Nanti mungkin Puan Hazrin roger saya so saya depend pada suara saja sekarang ni. Okey, boleh. Kalau ada pertanyaan di chat ataupun apa-apa notification, saya akan maklumkan. Okey. So kita interaksi begitu saja, no problem. Okay. So saya mulakan. Okay. Pernah tak, mungkin tuan-tuan perempuan tadi dah respon tadi soalannya berkenaan Monday blues kan. So sekarang ni nombor 1, rasa kerja tidak lagi memberi makna atau kepuasan. Pernah tak ada rasa begitu? Okey, mungkin tulis sikit 1 seperti tadi 1 untuk pernah, 2 untuk tak pernah. Ada tak yang dah respon tu Puan Hazrin? Saya tengah cuba lagi, sambil-sambil tu saya tengah cuba lagi buka dalam phone dengan dalam laptop saya yang lain ni. Okey, setakat ni dah ada yang respon. Setakat ni ramai jawab 2. Okey. Masih rasa alhamdulillah kerja tu memberi makna besar tau. Kiranya statement ni kepada diri. Bila kata pasal makna dan kepuasan dalam kerja ni, sangat kan Puan Hazrin memberi impact kepada kerjaya kita kan. So tak kisahlah di position mana pun kan.
Betul-betul. Ni majoriti jawab 2 lah. Setakat ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Soalan kedua pula. Okey, datang awal di office. Okey, mungkin datang pukul 6.30. Okey, mungkin nak elak jam kan. Ada antara kita memang nak elak jam kan. Tapi masih menunggu di dalam kereta untuk ambil mood. Sanggup tunggu, tak apalah. Sejam pun tunggu dalam kereta dulu, barulah mungkin dalam sambil tu tunggu tu kan tarik nafas. Okey, ada juga yang kalau tak tarik nafas tengok YouTube dulu ke, dia ambil mood dulu. Pendek kereta dia ambil mood dulu sebelum dia naik ke office. Ada tak menggunakan strategi ini? 1 untuk ya, 2 untuk tidak. Okey, ni ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Okey, bercampur-campur jawapan lah ni. Oh, ada juga yang ya, ada juga yang tidak. Ada yang ya, ada yang tidak. Puan Hazrin pernah tak menggunakan strategi ini? Setakat ni tak ada, tak pernah. Kita sampai je dekat parking, okey, terus turun. Okey. Terus turun, masuk office. Okey. Nak kata ini adalah burn out, tidak juga kan. Nanti saya kupas kan. Sebab kadang-kadang saya pun menggunakan strategi ini untuk certain perkara. Kan? So kadang-kadang kita perlukan sesuatu untuk kita nak dapatkan mood balik kan. Alright. So nombor 3 pula. Okey, terima kasih banyak-banyak siapa yang respon. Bagus warga-warga USIM ni. Rasa motivasi bekerja semakin hilang walaupun dulu sangat bersemangat. Pernah tak rasa macam ni? Dia bukan maksud saya sekarang Pernah tak, soalan saya, pernah tak ada rasa motivasi bekerja semakin hilang walaupun dulu sangat bersemangat? Okey. 1 untuk ya, 2 untuk tidak. Okey, majoriti jawab 1 setakat ni. Majoriti jawab 1 setakat ni. Oh, okey. Dahsyat. So warga USIM ni segar bugar. Okey. Ada jawab 2 juga. Tapi mungkin dulu kan. Dulu. Okey. Dulu. Dia tak semestinya sekarang. Normal lah. Okey. So tugasan telah, nombor 4 tugasan telah berjaya disiapkan namun tiada rasa apa-apa. Okey, kita contohlah kita diberi diberi amanah untuk siap buat satu program kan, dah settle semua. Okey, tapi tak ada rasa apa-apa. Dulu mungkin kita rasa macam untuk nak menjadikan tugasan itu yang paling baik. Tapi bila dah siap, tak ada rasa apa-apa pun. Ada tak pernah rasa ya untuk 1, 2 untuk tidak? Okey, ada yang saya pinjam staff saya punya phone ni. Terima kasih Puan Hasriza. Okey. So saya boleh baca. Okey, ada yang 2, ada yang 1, bercampur-campur Ada yang 1, ada yang 2 juga. Okey. So kita dah berjaya buat, dah siap tapi tak ada rasa apa-apa. Rasa macam yang kita gambarkan dulu, konon-kononnya masa dapat tugasan tu, wah kalau siap ni lah kan, excited. Tapi akhirnya bila dah dapat tu tak ada apa-apa. Okay. So nanti kita kupas kenapa ada rasa macam tu kan. So pelik juga kan. Bukan pelik apa, sebab benda yang kita jangka, macam saya beritahu tadi, kadang-kadang benda yang kita jangka itu yang kita ada. Tapi akhirnya bila di depan mata kan, lain pula kan. Okay. Nombor 5, rasa penat yang tidak hilang walaupun sudah cukup tidur. Okay. Dulu mungkin keadaannya mungkin tak cukup tidur, banyak benda yang kita buat, tapi sekarang ni dah cukup tidur, elok, makan pun elok, tapi penat tu tak hilang-hilang. Bila datang office rasa mengantuk. Okey. Ramai jawab ya tu. Sangat-sangat. Okey. Sangat-sangat ya. So rasa penat yang tidak hilang walaupun sudah cukup tidur. Nanti kita screen sama ada penat itu adalah penat apa. Okey, adakah kalau tengok sebelum tu dia full dengan phone ke, ataupun kadang-kadang dia bukan penat fizikal kan Puan Azrin kan, dia penat mental. Dia duk fikir sesuatu dan akhirnya dia rasa macam kadang-kadang kerja tu tak siap tapi penat tu lebih. Kan? Benda tak siap sebab dia tak boleh fokus kan. Penat mental jadi kita jadi penat fizikal lah.
efek dia kan. Penat mental dia akan jadi penat fizikal. Tak pasal-pasal, yelah tak adalah kita, bukanlah kerja tengah panas pun kan, kerja dekat aircon kalau tengok keadaan So tapi penat, okay. So itu yang ramai juga yang satu Alright. Okay, nombor 6 pula. Rasa kosong walaupun sibuk setiap hari. Rasa kosong walaupun sibuk setiap hari. Banyak benda yang setiap hari tu ada je buat kan, tapi tak ada rasa apa-apa. Okey, 1 untuk ya, 2 untuk tidak. Okey, boleh respon sekarang. Okey, rasa kosong setiap hari walaupun sibuk. Okey. Bila kata tanya pasal okey. Bila kita tanya pasal berkenaan perasaan, itu adalah satu soalan yang dia perlu fikir panjang. Apa perasaan dia? Sebab rasa kosong kan. Puan Hazrin biasa kan jumpa ada kadang-kadang yang beberapa yang kita jumpa yang memerlukan pertolongan, dia rasa tak ada rasa. Bila kita tanya soalan tu rasa saya tak rasa apa-apa pun kan. So itu mungkin nanti kita pergi Terima kasih untuk yang dah respon. Okey. Kadang-kadang kita masuk kepada burnout. Kenapa saya tanya soalan-soalan tadi kan? Ada dalam soalan-soalan saya tu yang berkaitan dengan burnout. Ada yang dia adalah tanda-tanda, dia macam CP-CP je Puan Hazrin kan. So yang kita boleh untuk alertkan diri. Bagusnya bila kita rasa kita tahu keadaan kita, itu tandanya kita alert. Ada sesuatu yang berlaku pada badan kita, sama ada mental kita, fizikal kita, dan bila kita faham dan kita cuba pause, kita tengok diri kita dan kita tahu yang kita kena do something. Kan Puan Hazrin kan? Sebab kalau kita tak perasan ataupun tak terjadi sesuatu ataupun kawan-kawan mungkin tak alert, tak tegur kan, so mungkin kita terus dalam keadaan yang sama dan ia agak membahayakan kan. So kalau kita tengok, nampak Puan Hazrin kan burnout tu? Boleh nampak. Alright. Okay. Kalau saya definisikan burnout ni, kalau saya tengok daripada apa yang pembacaan saya kan, burnout adalah satu keadaan tekanan emosi, dia gabung 3 emosi, mental dan fizikal yang kronik akibat tekanan kerja atau kehidupan yang berpanjangan dan tidak diurus dengan baik. Okay. So kalau perasan kan, bila saya kata berpanjangan kan, tidak diurus dengan baik. Okay. So saya rasa bukan saya je yang rasa yang masa ni berlalu dengan cepat Puan Hazrin. Betul tak? Tiba-tiba dah bulan 10. Kan? Sekejap sangat kan, tiba-tiba dah nak hujung tahun. Ya, tiba-tiba dah nak hujung tahun. So kita tengok apa yang kita buat. So itu adalah bila kita dalam bagusnya bila kita dalam keadaan yang mood yang okey dan kita ada penggerak lagi. So kita ada keterujaan untuk meneruskan kan. Tetapi bayangkan bila dalam kehidupan kita ni kan, dalam masa yang panjang ni kan, so tekanan demi tekanan, tapi kita terus melalui jalan lagi. Dalam tak sedar beban tu makin berat. Bila kata pasal mental, emosi, lama-lama fizikal pun terjejas kan. Tambah-tambah yang yang dah masuk umur yang lebih kurang yang sensitif sikit macam 40 ke atas, 50 ke atas kan. Tak perasan, lama-lama fizikal tu makin terjejas kan. So menyebabkan keletihan tenaga yang melampau, sebab tu dah mula rasa penat sangat kan. Rasa terasing dan negatif terhadap kerja atau tanggungjawab. Okay, so dulu tanggungjawab rasa satu benda yang okey. Memang ada keinginan untuk meneruskan. Tapi sekarang ni rasa sekadar buat. Sekadar teruskan. Masa berjalan. Teruskan. Dan lama-lama penurunan prestasi dan motivasi. Okay. Sebab dia hanyalah sekadar buat. Sebab dia bukanlah lagi ada gear untuk nak memberikan yang terbaik tu. Dah hilang. Okay. Berbeza kalau kita compare dengan keadaan kita yang dulu. Kalau ingat kan Puan Hazrin kan, so bila mula masuk kerja kan, masa day 1, okay, masuk kerja.
So walaupun ada anxious sebab kita tak kenal dengan rakan-rakan tempat kerja yang baru, tapi masa tu ada satu azam kan untuk nak buat terbaik kan. So masa tu dengan tenaga mudanya, okey, nak buat yang terbaik kan. Macam-macam plan, perancangan kan. So kadang-kadang disebabkan beberapa perkara dan disebabkan burn out, burn out sebab dah terlalu lama dalam tekanan ni. So bukan nak kata tak sayang kerja Puan Nazrin kan. Sebab kalau kita tanya, dia sayangkan organisasinya. Dia sayangkan profesionnya. Okay. Keinginan untuk nak buat yang terbaik tu rasa masih ada, cuma dia makin lama menyalahkan diri kan, dan makin lama moodnya dia dah pergi ke gear yang rendah. Okay. Ini sedikit okay. WHO, so sindrom yang disebabkan oleh tekanan kerja kronik yang tidak berjaya diuruskan. Okay. Macam tadi keletihan tenaga. Okay, ni saya tak nak pergi fokus banyak. So selalu orang confuse kan Puan Azrin, stress burn out. Stress ke burn out? Stress ni benda yang kadang-kadang stres, ada stres baik, ada stres buruk kan Puan Azrin kan? Stres baik yang memacu kita untuk terus gerak. Okay? Dia macam tolak kita untuk bergerak dengan lebih baik, sebab kadang-kadang kita ni tak tahu bila kita tak diuji kan, kita tak diberi satu tugasan yang mungkin lebih mencabar sikit, so kita ingat kita terlalu selesa dengan keadaan yang sama kan. So tanpa kita sedar, bila put stres sikit, tapi dengan sokongan rakan-rakan dan masa tu gear masih kita mampu untuk mengharungi stres tu dengan strategi dan dengan lebih baik. Burn out ni pula sebab dia terlalu lama, prolonged stress, excessive and prolonged stress. Dan menyebabkan, kalau kata macam tayar lah kan, tayar tu lama-lama dia dah botak kan. So dia dah botak menyebabkan dia dah tidak boleh berfungsi dengan baik. Kita kata bergelong lah kan, gelong bahasa dia. So gelong, dah licin, so dah tak mampu nak menjalankan tugas sebagai tayar untuk nak memandu badan kenderaan tadi kan. Ini adalah burn out. So ini dia punya ni. Bila saya tengok mancis ni, dah lama tak main mancis kan. Sekarang tak mancis dah. Sayalah. Sekarang dah tak pakai mancis dah. Tapi bila tengok, ini rupa mancis kan, baru terfikir dulu beria kita crack mancis tu kan. So inilah kalau kita tengok gambar ni kan, bila dah terlalu lama, so lama-lama, kalau masih tuan-tuan dan puan-puan di sini masih ingatkah bagaimana mancis itu? Walaupun dah lama tak guna kan. So kalau saya tengok mancis yang bila dah terlalu burn out ni kan, terlalu terbakar yang hitam tu sekali tu kan, so kita nak pegang dia pun dah tak boleh dah. Lama-lama dia rapuh, dia hilang gitu. Itulah bahaya burn out bila kita biarkan terlalu lama dalam diri kita. So ini untuk perkongsian ni saya bagi 2 half tau Puan Hazrin. So yang ni kita akan cerita pasal burn out je dulu. Nanti round kedua dan baru kita akan pergi breakthrough tadi So untuk kita semua dapat rasa kenapa pentingnya, sebab bila kita clear dan kita faham yang ini tidak boleh dibiarkan, dan kita ada gear untuk macam mana kita nak breakthrough tadi So punca burnout, macam-macam punca burnout kan. So mungkin saya boleh kata ini adalah bersifat peribadilah. Setiap orang lain-lain kan Puan Hazrin kan. Betul. Ada yang kalau kita tengok, ada yang dapat sokongan, tetapi mungkin disebabkan kadang-kadang personality diri pun. Kalau kita tengok harapan yang terlalu tinggi so saya tak pergi satu-satu sorry, sebab saya target mana yang saya nak mulakan dulu So harapan yang terlalu tinggi, kadang-kadang kita tak perasan kan Puan Hazrin, rakan-rakan saya yang di dalam Zoom ni, tanpa kita sedar kita sabotaj diri kita sendiri. Harapan tu adalah harapan kita sendiri kan. So yang mungkin tak realistik
Dan macam saya beritahu awal tadi, kadang-kadang kita rasa itu yang kita nak, kan? Tetapi bila sebenarnya kadang-kadang adalah lebih cantik bila kita tukar persepsi tu. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu memaksa diri, okay, so dia kadang-kadang simple tu lebih baik. Bukan maksudnya untuk tak bagus kalau kita ada matlamat. Matlamat tu bagus, tapi kadang-kadang kita kena tengok realistik atau tidak. Okay, adakah dia memberi memberi tekanan yang terlalu dahsyat pada diri sendiri satu benda. Kadang-kadang kita tak sedar perkara ini membuatkan orang sekeliling kita pula. Kan Puan Azrin? Kita dah satu hal. Okay? Macam Mancis tadi kan, sebenarnya dia tanpa disedari, burnout dia tu memberi kesan pada orang sekeliling dia. Okay. So, itu kadang-kadang harapan yang terlalu tinggi. Itu yang kita kena tengok balik diri kita. So, adakah betul ini yang aku nak? Okay. Ataupun mungkin juga bukan diri yang nak. Mungkin juga ini yang dia nampak pada orang lain dan dia nak. Kan? Satu perbandingan. Bila ada perbandingan, maka dia tak nampak apa kekuatan dia. Dia sibuk untuk fokus untuk menjadi orang lain, okey, tanpa melihat apa kekuatan diri dia. Sebab dia zaman sekarang lah Puan Hazrin, sebab kita dihidangkan dengan media sosial, status kan. Banyak yang indah-indah untuk orang lain. Betul kan Puan Hazrin kan? Ya. Okay. Dalam kita tak sedar, kadang-kadang ada sedikit yang membuatkan aku tak cukup baik sebab dia dah terlalu baik. Kan? Adakah dan disebabkan itu dia menidakkan apa kekuatan yang dia ada. Okey. Ini harapan yang terlalu tinggi yang tidak realistik, antara yang menyebabkan punca burnout. Okey, saya tak boleh jadi macam dia. Okey. Ini banyak kes-kes yang dalam pegangan saya lah. So yang memang itu menyebabkan dia stuck. Okey, tali tu dia kat situ. Tapi bila dia mula kenal diri dia mula tahu apa kekuatan dia, dan barulah dia boleh jalan seiringan. Okay, bila kita terlalu nak berjalan ke depan untuk memotong, dan kadang-kadang tanpa kita sedar kita menghukum diri kita kan. Okay, part kedua. Kalau tengok kursi kosong tu kan, okay, kosong je dia kan. Kurang sokongan. Okay, kenapa saya letak kursi kosong tu kan? Sebab saya teringat dulu sebelum saya di Hospital Pakar Kanak-Kanak, dulu saya ada sebelum ditugaskan di Jabatan Sumber Manusia, saya ditugaskan untuk kaunselor kanak-kanak Puan Azrin dan ibu bapa kan. So selalu medium yang saya gunakan adalah Sentry kan. So Sentry ni maksudnya kita akan bagi pasir. Okay, so ada beberapa miniature dan penceritaan dari kanak-kanak tu atau remaja itu adalah menggunakan miniature tu kan. So banyak saya nampak dia bila kanak-kanak yang lonely mungkin ataupun dan sampai sekarang kadang-kadang bila saya buat tapi untuk yang dewasa ni saya tukar kepada art lah kan. So kerusi kosong antara yang sangat famous untuk lonely kan. So sebab dia rasa dia seorang diri. Okay. Dia melaluinya seorang diri, tiada sokongan. Alhamdulillah bila kita cek tuan-tuan dan perempuan kan, kadang-kadang sokongan ni tak perlu ramai kan. Kadang-kadang sokongan ni cukup dengan orang yang terdekat dengan kita, ataupun kalau kawan-kawan tu tak perlu semua orang menyokong kita. Seorang dua pun cukuplah untuk kita appreciate. Seorang dua tu pun cukuplah untuk kita hargai. Okay, antara yang menyebabkan burnout adalah kurang sokongan. Melaluinya seorang-seorang. Okay, sangat membahayakan juga. So ada juga kadang-kadang di jabatan tu dia seorang saja Puan Azrin. Okay, so dia cubalah untuk nak buat yang terbaik. Dia cubalah nak
nak dapatkan kepercayaan kawan-kawan di dalam jabatan, tetapi dia macam tak ngam lah, okay, bahasa dia tak ngam. So menyebabkan dia sentiasa seorang-seorang kan. Okay, tapi bila kadang-kadang ada kursus tertentu yang menyebabkan dia mula kenal orang daripada jabatan lain, okay, so bila dia mula membuka ruang tu tanpa dia sedari, okay, rupanya sokongannya berada di luar. Okay, itu pun sokongan juga. Okay, sangat penting sokongan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita perlu mencari daripada kita menunggu kan Puan Azrin kan? Kadang-kadang kita perlu buka sedikit pintu tu supaya ada tangan yang nak membantu. Okay, bila kita tak buka pintu, so orang tak tahu kan, orang tak ada keinginan nak membantu sebab pintu tu tak dibuka kan Puan Azrin kan, kita tak tahu macam mana, dah ketuk-ketuk pun tapi tidak dibuka. Okay, so sangat penting sokongan dalam kehidupan kita. Okay, dan beban emosi dan konflik dalaman pun juga menyebabkan, antara yang menyebabkan punca-punca burnout bila berpanjangan. Okay, so beberapa kejadian berlaku dan menyebabkan emosinya selalu terkacau dan mungkin konflik, sama ada konflik rakan sekerja atau konflik daripada rumah kan. Konflik dalaman dalam antara rakan sekerja pun boleh menyebabkan burnout jika ia berlarutan. Okay, so mungkin kita kata bahasa sekarang ni Puan Azrin, selalu dipalaukan kan, dipalaukan, so menyebabkan dia cuba untuk nak dapatkan kerjasama tetapi selalu dipalaukan, menyebabkan keadaan yang berpanjangan, menyebabkan lama-lama dia dah tak tahu nak buat apa dan burnout. Okay, beban kerja berlebihan itu saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua pun dah tahu dah kan. Beban kerja berlebihan kadang-kadang pun menyebabkan kita overstress. Okay, kadang-kadang kita teruja Puan Azrin, bukan apa, nak terima ni, terima tu. Okay, boleh bos, boleh bos, boleh bos. So biasalah manusia kan, bila kita tengok dia cekap kan, so kita akan bagi dia tambah lagi sebab dia ni sangat cekap kan. So kadang-kadang tak perasan, so kita pula tak reti nak menyebut tidak, rasa kurang asertif kan, dalam komunikasi asertif tu untuk menyatakan cara berkomunikasi, untuk menyatakan apa yang kita rasakan tanpa menggugat pihak yang kedua kan. So untuk kita nak asertif pun kita tak tahu. So kita kata okey, baik, kita terlalu baik. Mungkin menyebabkan beban kerja berlebihan yang menyebabkan punca burnout. Okey, sampai ada antara kita yang mungkin pukul 10 malam baru balik. Tiap-tiap hari 7 malam baru balik. Okey, itu balik. Lepas tu bila dekat rumah pula sambung lagi kerja sebab kerja tu tak siap. Kan Puan Azrin kan? Sambung kerja sekali-sekala tak apa. Okey, tetapi kadang-kadang ada yang kita nampak sampai mengganggu tidur. So tidur pukul berapa? Pukul 4 pagi untuk siapkan. Dan benda ni bukan berlaku sehari dua. Bukan berlaku seminggu dua. Okey. So apa yang menyebabkan dia untuk segar untuk malam tu? Kopi. Betul Puan Azrin kan? So kopi, ada tak tuan-tuan perempuan kat sini yang menggunakan teknik itu, kopi, untuk menyegarkan malam supaya rasa boleh continue kerja tu? Ada tak? Cuba respon sikit. Coffee lover? Ada tak coffee lover? Saya suka bawa kopi untuk saya lah, tapi untuk minum untuk setiap hari tu minum boleh tapi jarang lah. Okay. So tapi kadang-kadang bila diamalkan, so dia agak membahayakan pada diri kan. Tambah-tambah kalau bila cek BP dia tu tinggi lah pula kan. So itu yang merisaukan. Okay. Ada tak coffee lover yang dekat sini? So kita sering. So siapa yang coffee lover buat satu, tulis satu. Yang dua tu biasa-biasa. Oh ada pula yang tanda Nur Farhana. Okay, antaranya. Okay. Ada coffee lover, ada yang bukan coffee lover. Campur-campur lah ni. Okay. So sekarang ni pula dia bukan macam dulu kan. Dulu kopi kampung je kan. Sekarang ni campur-campur kan. Macam-macam jenama ada.
Mana taknya banyak dah kan, sebab bau dia memang menyebabkan, tapi ada juga rakan saya yang tak suka pada bau dia kan. Nescafe tarik, alamak, okey. Nasib baik dia tak letak Neslo Neslo pun best juga kan, coffee lover, tapi tak guna untuk tahan mata. Okey, bagus, okey. So dia bukan gunakan untuk tahan mata dia, sebab yelah kalau kita tak sedar lama-lama agak membahayakan kan. Okay, so peranan kurang jelas pun kadang-kadang menjadi punca burnout juga, tuan-tuan dan perempuan. Bila kita tak tahu apa yang kita nak, tugas apa, bukan sekadar tugas tau, kadang-kadang matlamat pun tak tahu. Kan? So itu menyebabkan loss yang lama, sebab bila perasaan loss yang lama, tetapi keinginan untuk memberi itu ada, itu pun boleh menyebabkan burnout. Okey, last sekali, kehidupan tidak seimbang. Ini untuk peringatan untuk saya juga, untuk semua rakan-rakan dekat sini kan. So kita tengok balik kehidupan kita kan. So adakah kita masih lagi menjaga kesihatan kita? So tidur cukup ke tidak kan? So antara keluarga dan dengan kerja juga, adakah cukup, ataupun kalau sebenarnya kan nak kata seimbang ni kan, dia bukan half-half kan Puan Azrin kan. Dia bagi saya, bila kata pasal adil, seimbang, kita meletakkan sesuatu di tempat dia kan. So tetapi syaratnya, so bila ada tanda-tanda burnout, tanda-tanda yang membuatkan kita dah mula tak kisah pasal diri, yes, kita kena tengok balik, adakah kehidupan kita ni perlu dibetulkan rutinnya. Nanti saya cerita. Tak boleh minum kopi sampai Afara Akila sakit kepala. Ada juga yang macam ni kan. Suka Costa tapi boykot. Dah masuk dah part boykot kat situ. Okey, kesan dan akibat burnout ni kan. Okay, of course, ni tuan-tuan perempuan ni semua tahu ni, kesan psikologi. So, kalau kita biarkan, dia akan boleh memberi kepada risiko kemurungan, depression kan, so anxiety, so tak boleh nak tidur, asyik-asyik dia jadi serba tak kena kan, mudah marah dan yes, have a risk untuk bunuh diri. Okay, so sebab dia tidak boleh berfikir secara rasional. Jangan main-main pasal tidur ni, kadang-kadang sehari, sebab tu saya kata tadi, sehari dua boleh lagi. Sebab tidur ni satu benda yang kita kata basic kan dalam kehidupan kita kan. Perasan tak kadang-kadang, siapa pernah rasa bila tak cukup tidur, dia jadi serba tak kena, dia punya fikiran dia macam apa kita panggil wang macam bela-bela ayam gitu. Bela-bela ayam, betul ke perkataannya tu? Okey, pernah tak ada rasa begitu? Tekan tulis 1, pernah tak ada rakan-rakan kat sini pernah rasa bila tak cukup tidur, dia macam bela-bela? 1, okey, H. Abdullah, comel gambar kucing dia tu. Okey, ya. Puan Azrin pernah rasa tak begitu? Tu biasa. Tu biasa. Bila besok pagi tu kita rasa penat lah kan. Ya, Kita masa rasa tu macam blur sikit. mulalah sel-sel otak tak berhubung kan. Ya, dia ambil masa untuk sel-sel otak berhubung. Kadang-kadang yang peliknya orang buat lawak pun dia macam blur tau masa tu. Dia macam fikir kejap kan. Kita kata dia pause kejap. Kalau macam PC kita dia bolehlah hang sekejap kan. Itu yang berlaku. Itu kalau sekali-sekala bayangkan ada antara kita yang benda tu berlarutan 6 bulan. Okey, berlarutan, sangat membahayakan dan tak buat pula medical check up. Sebab kesan dan akibat burnout ni bila kita biarkan, kalau kita tak perasan, so itu menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan beberapa. So imun sistem pun dah mula rendah kan. So ialah kita punya kehidupan yang dulunya adalah jogging ke apa semua tu dah makin luput dah. Dah hilang, dah samar-samar dah kan. So exercise pun dah sama-sama, makan apa lagi lah, hentam lah, macam-macam lah kan sekarang kan. So boleh mengakibatkan masalah fizikal kan. Dan nak cakap pasal organisasi, okay, of course lah bila dalam keadaan macam tu, mulalah
sel-sel otak tak berhubung, of course lah kurang inovasi. Ini nak bercakap pasal inovasi dah pula kan. Benda basic pun tak boleh nak dia jadi hang. Ini nak bercakap pasal inovasi. So nampak tak jauhnya kan. So dah mulalah cuti sakit. So EL. So buat benda sekadar ada saja. Okay, sekadar siap saja. Okay, itu yang sebab tu sekarang ni dalam JPA kan perkelilingnya Puan Hazrin kan keseronokan bekerja. Puan Hazrin kan. So Ya, betul. Kita baru je jawab kan kajian tu. nak menyebutkan keseronokan bekerja dan betapa bukanlah seronok sampai tak buat kerja. Kadang-kadang ada yang bising Puan Hazrin. Seronok tak buat kerja kan. Kerjanya nak seronok jalan sampai tak buat-buat. Ini adalah aktiviti untuk dia masih mengikut kita kata peraturan yang ada kan untuk pelaksanaan keseronokan bekerja ni. Cuma kita selit-selitkanlah sikit kan. So untuk membuatkan sel-sel otak kita mula berhubung. Gitu. Okay, ini dia punya flow kalau tengok So nak cerita pasal burnout kan. So suasana tekanan yang tinggi dan berlarutan. So mula hilang kawalan serta motivasi untuk aktiviti. Okay, dia dah hilang tu kan. Okay. Tumpuan kerja rendah. Okay. Hilang semangat untuk bekerja. Hilang semangat untuk bekerja. So makin lama jatuh kepala dekat situ kita tengok kan. Bukan ngantuk, dia dah tak tahu. Kadang-kadang macam bila sedangkan tak cukup tidur pun kita hang blur. Bila kita stres pun kita akan ada potensi kita blur. Nak eja sesuatu pun kadang-kadang kita blur. Nasib baik sekarang ada ChatGPT kan Puan Hazrin. Ada Gemini. So boleh membantu kita untuk untuk kita dapatkan ayat-ayat tu balik kan. Okay, ini gejala fizikal, saya go terus sekejap So rasa letih sepanjang masa. Okay, kesihatan tubuh ni macam tadi Okay, sukar untuk tidur, penurunan. So mulalah masalah interpersonal konflik kan. Mulalah ada yang tak kena. So bila fikiran negatif tu sentiasa je ada datang. Dah tak mampu nak positif dah kan. Berprasangka tu mulalah datang kan, membuatkan konflik dengan rakan sekerja. Bukan apa, kadang-kadang prasangka kalau nak beza yang dulu dengan dunia sekarang kan, dengan WhatsApp status kan. So kadang-kadang itu membuatkan prasangka tu lebih mudah kan Puan Hazrin kan. Sekarang kalau kita tengok gaya hidup sekarang kan. So itu mungkin menyebabkan antara gejala-gejala. Dan bila kita tengah stres lagilah keadaannya begitu kan. Mengundurkan diri dari mengambil tanggungjawab. Okay, menangguh tugas yang diberikan. Okay, lagi satu gejala emosi, mudah marah macam tadi, suka untuk mengawal perasaan, mudah menangis. Menangis ni okay sebenarnya, bukan saya kata tak boleh menangis kan. Dalam kehidupan kita is okay untuk menangis. Okay, sedih menangis. Okay, tapi yang ni nak kata kadang-kadang tak perasan gejala burnout. Bila kita tengok, kenapa aku sekarang ni sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak nangis. Okay, tak ada benda-benda lain, tiba-tiba nak nangis. Okay, sebab perasaan berat dekat sini. Okay, berasa bahawa kerja yang dilakukan tidak penting, hilang yakin. Okay, dulu tahu apa nak buat, tapi sekarang macam tadilah bela ayam tadi. Tu tak tahu apa benda nak buat. Kan? Hilang semangat tadi, tak ada semangat nak pergi kerja, hilang fokus dan apa lagi. So sebab bila jumpa kawan asyik bergaduh je kan, asyik rasa macam bergaduh, satu prasangka, rasa kawan-kawan cakap tentang dirilah apalah kan. So apa lagi, so duduk sorang-sorang lah senang. Itu yang dia rasa. Okay, sekarang kita nak pergi pada breakthrough kan. So satu tuan-tuan dan perempuan, burnout bukan kelemahan. Itu yang bagus, itu yang positif kan. Tetapi bila kita dah nampak ni, ini adalah satu satu titik syarat untuk kita berhenti, pause kejap, susun strategi dan bangkit dengan lebih kuat. Bila kita perasan tak, bila kita diuji sesuatu, kadang-kadang sama ada kita akan terus jatuh ataupun kita boleh meningkatkan resilient kita untuk bangkit dengan lebih kuat. Bukan melupakan apa yang ada tu masih sakit, tetapi kita mampu untuk bangkit dengan lebih kuat.
Okey. Daripada luka lahir ketabahan, daripada kegagalan lahirlah strategi baru. Strategi. Kenapa saya panggil strategi? Supaya kita tahu benda ni bukan ending, kan? So kita can do something. Masih lagi boleh. Okey. Dengan apa cara pun. Mungkin strategi saya tak sama dengan Puan Hazrin. Okey. Tak sama dengan Puan Hasanah. Tak sama dengan Puan Farah Atikah. Okey. Mungkin strategi ataupun mungkin sama dengan Puan Nur Ashikin. Okey. So strategi kita berbeza. Nanti selepas ini kita akan tengok beberapa strategi. So kalau boleh, kalau rasa sesuai ambil lah. Kalau rasa tak sesuai dan kita adjust untuk strategi yang lain. Okey. Breakthrough. Okey, dah sampai pada breakthrough Puan Azrin. Adalah titik perubahan positif dari rasa tertekan kepada pemulihan untuk kekuatan yang baru dan keseimbangan dalam hidup. Saya masukkan keseimbangan dalam hidup ni. Okey, sebab untuk kita tengok balik, untuk kita recall balik, adakah hidup kita ni terlebih sesuatu sampai kita lupakan diri kita. Kita mungkin letakkan sesuatu yang lain tu terlalu depan sampai kita lupa tentang diri kita. Okey. Ingat So ini adalah analogi je lah Okey. Kita tak mampu nak kawal ombak tu tapi kita boleh belajar. Okay. Kita tak mampu nak kawal orang lain. Kita tak mampu nak kawal rakan sekerja kita Puan Hazrin kan? Saya tak mampu nak kawal Puan Hazrin. Okey, kalau tiba-tiba Puan Hazrin as a moderator, Puan Hazrin nak berjoget ke apa ke kan. So, okey, manalah tahu kan. Tiba-tiba nak buat rentak yang ni. Okey, saya tak mampu nak kawal. Okey, tetapi saya boleh kawal diri saya. Macam mana saya nak communicate dengan Puan Hazrin. Betul Puan Hazrin kan? Betul. Okay. So, dalam PC ni pun saya tak mampulah tiba-tiba dia shut down. Okey, saya kena ada alternatif. Okey, so cari PC lain kan. So kita boleh kawal diri kita strategi tapi kita tak mampu nak kawal orang lain. Okey. Bila kata pasal breakthrough, nak bangkit ni, nak tak nak yang pertama kan sebelum kita mula strategi kan. Okey. Dia takkan boleh kita terus strategi. Untuk membuatkan kita lebih lebih apa yang kita buat tu boleh konsisten dan boleh kita akan teruskan dan boleh kena dengan apa yang kita strategi kita. First kita kena kenal dan terima. Okey, kenal dan terima ni maksudnya kenal emosi apa yang kita ada. Burn out macam mana? Apa tadi saya beritahu pasal gejala kan? Sebab tu saya beritahu pasal gejala-gejala kan. Gejala apa yang kita ada? Dan kenapa kita dalam keadaan begitu? Okey, adakah disebabkan tadi saya beritahu antaranya kita punya keseimbangan dalam hidup tu kan. Yang tu kita nampak kucak kaci, kita tak tidur. So kita tahu itu punca kita. Okay. Kita tahu punca kita adalah konflik. Okey, kita tahu punca kita adalah kerja yang terlalu banyak, berlebihan. Okey. So masa tu kita tahu kita dah shut down. Itu yang kita kenali dan kita terima. Bukannya terima tu bila kita tahu, kalau kita tak terima, tak adalah aku boleh buat, aku okey je ni. Okey, aku okey je tapi teruskan. Aku okey je tapi rasa lemau tu, rasa lesu tu, dah gila-gila dah rasa. So aku takkan nak rasa sedih kan. Okey, aku kan kuat. Itu tanda kita tak terima. Okay. It's okay, sebab tu saya kata tadi, it's okay kita nak menangis. Okay. It's okay untuk kita nak rasa sedih sekali-sekala. Bukannya kita menangis setiap masa. Bukannya kita nak sedih setiap masa. Okay. Itu adalah proses. Sebab bila kita faham dan kita terima itu adalah proses, sebenarnya itu adalah lebih genuine. Genuine. Lebih genuine untuk kita mulakan, untuk kita do something, untuk teruskan. Barulah kita boleh pergi rawat dan barulah kita boleh pergi teruskan.
Okey. Ingat so bila kita dah kenal simptom tadi, kita dah mula nampak yang burnout kita tadi. Saya letak gambar alarm loceng tu, dia macam kring. Okey. So kita dah tahu dah, itu dah tanda-tanda kita kan. Okey. Sangat penting. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan sebelum saya mulakan yang breakthrough ni kan. Okey. Ada tak? Okey, saya tak tanya gejala dia macam mana kan. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan mula bila saya terangkan tadi kan gejala-gejala apa semua kan, ada tak perkara-perkara itu yang mungkin pernah berlaku pada diri dan mula nampak sikit simptom-simptom tu. Okey. Tekan 1 kalau ada, tekan 2 kalau tak ada. Kalau tak nampak lagi simptom-simptom tu. Ataupun memang tak ada. Boleh respon tak? 1 kalau ada, 2 kalau tak ada. Ada tak nampak simptom-simptom gejala ataupun mungkin pernah dulu mungkin sekarang dah okey, pernah. Okey, satu-satu. Alright, good. So nampaknya tuan-tuan dan perempuan berada di dalam track yang betul. Okey, bukan apa bila kita tak nampak macam ni kan Puan Azrin, saya risau sebab dia bukan apa bila dalam khusus fizikal cantiknya kita nampak eye contact kan, kita nampak muka dia tu, so senang. Tapi bila dalam keadaan macam ni dia punya cabarannya macam saya nampak skrin je lah kan. Okey, dia agak mencabar untuk saya. Terima kasih di atas respon yang diberi. So ini adalah kiranya mula, kalau tuan-tuan dan perempuan nampak stop, mula dan terus. Okey, kenapa saya letak begini? So untuk kita rawat, bila saya cakap tadi untuk strategi, ada banyak strategi. Okay, so kadang-kadang banyak perkongsian kan, tentang strategi grounding, strategi ni macam-macam strategi Puan Azrin kan. Kadang-kadang kita kelam, yang mana satu nak buat disebabkan banyak sangat, so kita pun tak buat kan, sebab kita rasa macam pening lah yang mana satu ni. Dia bukan perbandingan, senang saya beritahu, bukan yang kata ini lagi bagus, yang ni tak bagus, ini lagi bagus, ni tak. Dia kena try and error dan ikut kesesuaian diri pada diri. Yang penting kita buat. Kadang-kadang Puan Yana, apa tu, orang yang sedang menghadapi burnout ni dia go by the flow je. Dia dah terlalu mengalami kelesuan, so dia susah nak mula yang mana satu dan dia go by the flow je kan. Betul. Go ikut macam mana pun kita kena selesaikan lah kan. Ya, betul. Yang tu nanti saya tadi kita beritahu pasal sokongan kan, betul. Kadang-kadang kita cakap lah macam mana buat ni, dia ikut je flow tu. Okey. Tapi kadang-kadang ada yang bila kita bagi flow tu, dia buat dan dia rasa dia cuba, dan itu bila istiqomah lah. Dia mula, lepas tu dia stop benda yang, stop tu maksudnya kita stop benda-benda yang kita tahu benda tu dah tak boleh diteruskan lagi, akan memudaratkan diri kita stop. Itu identify dulu. Sebab tu saya kata tadi kenali kan. Dan bila kita dah dapat gear, okey, dah tahu apa yang ini mungkin benefit untuk kita teruskan. Dia pendek cerita Puan Hazrin, dia bukanlah perjalanan yang singkat kan Puan Hazrin. Dia bukanlah perjalanan yang okey, buat satu, okey, sekarang saya telah okey, dia bukan begitu. Bila kata pasal proses, dia memang akan ada proses. Dalam perjalanan tu pun kadang-kadang dia akan okey, patah balik. Dia mungkin akan patah balik. Sebab tu lebih mudah kalau kita nampak benda tu as proses. Kenapa saya kata proses? Sebab kadang-kadang kita akan rasa bila benda tu ada, kita cerita pasal okey, berjaya atau tidak saja, dia jadi black and white, berjaya atau tidak saja, membuatkan bila ada satu yang terkucil sikit, kita akan give up. Dan langsung musnah, tak buat apa-apa. Okey, itu yang kenapa kita kata proses. Dalam kehidupan ni dia proses. Bila proses kita tahu dia akan ada turun, dia akan naik. Dia akan turun dan naik.
Tapi yang penting kita mula. Itu gitunya. Okey. Bagaimana kita nak rawat? Ini adalah tadi saya kata kenali dan kenali dan terima. Lepas tu nombor 2 rawat. Rawat adalah pergi pada strategi. Okay. First, sebab tu saya kata tadi, kita kena tengok rutin kita. Mungkin ada benda yang kita kena yang tak bagus tu, mungkin selama ni kita terlalu membandingkan diri kita, menyebabkan dah lah kita konsisten dengan adanya stres yang berlaku kan. So setiap hari kita akan merintih sebab melihat perbandingan dengan orang lain. Dia dah put satu input yang kau ni teruk. Kita tengok media sosial. Dia ni mulalah nak menganjing aku. Okay. Mulalah nak ni aku. So dia dah mula rasa rutin tu ada benda yang kita kena buang. Sebab makin lama dia memudaratkan diri. Rutinkan diri untuk rawatan strategi, kita ada benda yang kita kena adjust. Nanti saya bagi contoh supaya kita semua nampak. Ini kiranya tips dulu Emosi positif, benda kesyukuran. So kita buat jenis kesyukuran. Pencapaian kecil dan makna hidup. Ini saya highlight kat sini. Kan nampak So highlight dekat sini kan. Pencapaian kecil dan makna dalam kehidupan ni sangat-sangat penting. Sebab kita selalunya kita fokus pada apa yang kita nak ending tu. Tapi yang kecil-kecil ni contohnya kita fokus pada program kita berjaya. Okey. Tapi daripada awal proposal tu dah siap. Okey, yang kecil-kecil ni kita buat tak tahu saja. Kita lama-lama dalam keadaan tu sebab itulah bila kata proposal dah siap kita tak rasa apa-apa. Proposal dah siap. Program dah siap, kita tak rasa apa-apa. Sebab pencapaian kecil daripada awal tu kita buat tak tahu. Contohlah kita fokus pada kenaikan pangkat. Pangkat tak dapat lagi ni. Tapi pencapaian kecil ni, macam mana kita punya usaha buat tugasan beberapa benda ni, kita biarkan, kita tak ada appreciate pun langsung. So menyebabkan endingnya walaupun dah dapat, kita tak rasa apa-apa. Okay. So biasalah had untuk hentikan perkara yang merosakkan macam yang tadi Okay. Okay, nanti soalan tu saya dah tengok ada soalan ni daripada Puan Nur Halizayati ni. Okay, yang tu nanti kita akan ulas nanti sekejap Okay, saya pergi ni dulu. Okay, ni strategi yang untuk teruskan pula. Tadi kita kata untuk rawat, mulakan. Ini untuk teruskan. So of course bila kita teruskan sesuatu, reflect diri dan menetapkan batasan. Ada say no-nya tu. Okay, yang ni saya kongsi kemudian. Okay, yang ni saya nak kongsi. Okay. Okay. Ini adalah dengan kebenaran kebenaran bertulis daripada seseorang yang saya kenal. Okay. Dia memberi kebenaran untuk kita sharing sama-sama dan mungkin memberi inspirasi untuk kita untuk kita breakthrough kan. So ini adalah kes saya letak nama NA lah, perempuan 32 tahun. Pekerjaan hakiki dia adalah bank dan dia ni memang melakukan banyak kerja tau Puan Hazrin. So saya nak beritahunya, nak gambarkan orangnya ni adalah orang yang sangat energetik, sangat friendly. Ini adalah personality asal dia. Aktif, mesra orangnya. Dia bukan energetik dia tu bukan satu kerja je, macam-macam kerja dia buat So telah berkahwin dan ada 2 anak. So dia adalah seorang yang memang sangat high expectation. So macam-macam dia buat. Kita dapatkan ini, dia buat beberapa projek dan telah berjaya dilaksanakan dengan sangat cemerlang. Satu keadaan dia beritahu kat saya, so tiba-tiba dia berada dalam keadaan bila dalam keadaan yang memang dia sangat energetik. So pelbagai kerja dia buat. Dia mula tak hiraukan tentang diri dia dan sebab nak mencapai, bila dah dapat capai sesuatu dia tahu dia boleh dapat capai lagi.
dan sampai dia mula ignore tentang diri dia. Okay. So sampai satu keadaan dia cakap dengan saya, okay, dia dah mula hilang motivasi dalam hidup. Tiba-tiba dia rasa dia tak ada rasa yang inspired macam dulu. Okay. So dia hilang motivasi. Dia rasa hidup dia tak ada makna. Okay. Dan daripada seorang daripada seorang yang sangat mesra, sangat yang ramai connectionnya, networknya, dia dah mula sendiri. Okay, dia dah mula rasa lesu, rasa penat, rasa macam tak nak keluar rumah lah. Itu yang dia beritahu saya, dia tak nak keluar rumah. So alhamdulillah, okay, dia mempunyai sistem sokongan yang sangat baik. Okay, so bila dalam keadaan macam ni, kawan-kawan pun dah mulalah, okay, kau kenapa dah lama tak dengar cerita? Okay, tapi kawan-kawan pun okay, dia dah mula ignore. Sebab dulu dia seorang yang sangat networking ni sangat bagus. So dia dah buat tak tahu je. Sebab dia kata-kata sebab dia dah rasa tak ada apa yang dia nak dalam hidup dah. Okay, duduk dalam bilik tak nak keluar kan. Okay, apa yang dibuat kan, bukan nak kata apa yang dibuat. Okay, silap. Apa yang memulakannya, so bila saya beritahu dia ada sistem sokongan yang sangat bagus. Okay, daripada husband dia. So husband dia, ni kawan-kawan dah memang ajak-ajak dia buat tak tahu je. Datang husband dia ada beberapa kali cubaan untuk first yang memulakan dia adalah aktiviti hiking. Okay, ini contoh untuk dia, untuk kes dia, kan? Dia kata dia memang dulu tak adalah suka hiking, dia tak suka apa hiking, tapi dia aktif, tapi hiking tu bukanlah keutamaan dia. Tapi masa tu bayangkanlah, bila macam Puan Hazrin kata tadi kan, so bila dalam keadaan macam tu, dia tak nak keluar. Nak keluar rumah pun tak nak, ini kan nak hiking. Pergi kerja pun tidak, ini kan nak hiking. Okay, bayangkan hiking, siapa yang pernah hiking kat sini kan. So nak kena hiking tu dia bersama grup pula tu kan, bukan dengan husband dia saja. Grup kawan-kawan dia lah. Memang dia berapa kali ajakan tu memang dia tak nak. Tapi satu keadaan ni husband dia paksa juga, pergi juga hiking. Dan dia pergilah dan dia beritahu memang masa perjalanan dia hiking memanglah mulutnya memang tak nak kan. So memang pergi dengan muka toyanya. Okay, so beberapa kali sampai ke puncaknya, memang nak cerita menangis tu berapa banyak nangis lah. Menjerit tu berapa banyak jerit lah. Okay, tetapi dia kata dengan saya, Liana, so dia satu perasaan yang dia tak sangka, bila dia jerit, bila dia menangis beria, banyak kali menangis so nak sampai tu, dia rasa sesuatu, dia rasa macam ada benda yang energi yang dia rasa dia nak mula dapat diri dia sikit. Okay, hanya disebabkan aktiviti tu, selepas tu okay, dia mula buka diri dia. Okay, dia ubah aktiviti rutin dia. Selama ni yang aktiviti rutin dia duduk dalam bilik saja, tak nak pergi kerja. So memang aktiviti yang lesu lah, blur je gitu. Okay, so dia tengok dulu disebabkan kesibukannya, solat pun tak terjaga. Okay, so dia mula balancekan kehidupan dia, jaga waktu solat. Dia bangun awal pagi. Ini aktiviti yang dia dah ubah. Okay, so sebelum dia mula start pergi kerja balik, okay, 10 minit sebelum pergi kerja dia akan bersenam. Dia dapat nak freshkan diri dia. So dia buat teknik pernafasan dan dia tulis, dia mula melihat pada apa-apa yang berlaku dalam hidup dia, dia memberi kesyukuran. Okay, ini rutin dia bangun pagi. So sebelum tidur pula apa yang dia buat? Dia maafkan semua orang. Okay, dia buat lagi teknik breathing. Okay, so dia tambahkan brisk walk, jogging seminggu sekali. Okay, dan dia dah mula buka diri dia untuk berkongsi, meluahkan. Okay, dia ada beberapa support group. Okay, so ini yang saya nak dan dia beri kebenaran untuk saya share sebab dia rasa dengan sokongan kan, kadang-kadang ada sedikit paksaan tu perlu untuk memulakan.
Okey, tetapi ini untuk dia. Okey, so tak adalah saya kata untuk daripada kita semua ni kena hiking, tidaklah saya kata begitu kan. Depends. Okey, tetapi kadang-kadang sebagai rakan dan sebagai mungkin mungkin kita adalah sistem sokongan. Okey, mungkin kita jangan give up untuk nak mengajak kan Puan Azrin, sebab kawan-kawan kita ni perlukan masa kan. It's okay untuk kita ajak dia sikit untuk dia keluar daripada dunia dia yang ada sekarang. Ini kes yang bagi saya membuka mata untuk bagaimana dia tukar balik rutin dia semua. Ya. Okey. Okey, ada yang tanya saya ni, Assalamualaikum Puan Nur Halizayati, adakah burnout boleh mendatangkan migraine? Of course, masalah fizik dia kalau kita nampak tadi emosi dan mental boleh mempengaruhi fizikal kan. So kadang-kadang itu adalah tanda-tanda kita dalam keadaan yang stres ataupun burnout. Dan kadang-kadang dan mungkin juga nak kata itulah salah satu puncanya, saya tak boleh nak cakap lah, tak boleh nak kata oh memang itulah garantinya. Kita kena tengok gabungan makanan kita ataupun gabungan mungkin kita punya cara hidup kan. So yang mungkin menyebabkan migraine, tapi tak mustahil migraine kadang-kadang boleh menyebabkan kita punya emosi, stres yang tinggi. Kalau dulu saya masa di hospital selalunya dia akan menggunakan istilah psikosomatik. Psikosomatik maksudnya penyakit yang disebabkan simptom fizikal yang disebabkan oleh stres, disebabkan oleh kesan psikologi yang menyebabkan gejala-gejala sakit fizikal itu datang. Okay. Nanti kalau ada boleh menjawab ke Puan Halizayati. Okey. Nanti kalau ada lagi, okey. Boleh. Kenapa tak buat bisnes? Sekarang memang buat bisnes kan? Oh, ada iklan kita dengar ya. Alright, so saya letak here and now ni. Oh, akak ejen. Boleh tolong mute Okey. Okey, so saya cuba pasangkan ni. So boleh harap-harap rakan-rakan kat sini boleh dengar Boleh dengar ke Puan Azrin? Setakat ni belum ada lagi. Tak boleh dengar lagi. Oh, tak boleh dengar dia punya, tapi dia punya video bergerak. Video tu bergerak tu. Okey, sekejap saya panggil asisten saya. Liza. Sekejap Saya pasal apa tu memang ni tadi kita tak test video, sekejap Stop sharing. Maaf so kita iklan sekejap. Okey, sementara tu kalau ada soalan apa-apa boleh letak dekat ruang chat tu. Kita pun dah bagi tahu tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, pandangan, pengalaman, okey boleh kongsikan dekat chat atau kalau nak bercakap terus pun boleh juga terus unmute-kan mikrofon tu lah. Ya. Senang kita chatting. Oh, sekarang ni dah 73 saya baru perasan So partisipan ada 73 kan. Tadi Puan Halizayati tadi menjawab ke soalannya pasal migraine tadi tu? Dia dah jawab tu, boleh Puan, terima kasih katanya. Oh ada? Okey, saya baru perasan. Okey.
So kita akan habis 11.30. So saya ada masa sikit je untuk buat. Tak nampak tak Puan Azrin? Play. Okey, nampak. Cuma suaranya belum keluar lagi. Bunyi tak ada lagi Ha. Tak dengar Tak dengar. Kalau sharekan slide tu dekat saya pun, saya cuba buka daripada sini lah. Okey, boleh juga. Setakat ni tak ada lagi sound ni. Kejap Okey, boleh dengar tak? Setakat ni belum, tak dengar lagi. Oh, tak dengar juga lagi? Videonya dah bergerak ya. Tapi tak dengar apa-apa bunyi lagi Belum. Dekat saya ni tak dengar lagi lah. Okey, macam tu tak apa. Saya send pada Puan Hazrin tu, Puan Hazrin cuba playkan lah. Boleh, saya cuba. Boleh? Download. Saya masih. Ni kan? Kejap Okey, saya dah send. Sekejap, dia tengah loading dalam proses. Dapat tak? Okey, dapat. Sekejap ya, saya buka. Saya kena save dulu ni. Okey. So, sorry dia iklan sekejap. Itu namanya dia proses. Betul. Macam mana proses dalam PC ni dan macam mana proses dalam benda-benda digital ni. So kehidupan kita pun proses juga kan. So sebenarnya tujuan dari saya nak paparkan video tu, nanti kita akan pergi pada kita nak tengok sedikit here and now tu. Saya nak fokus kat situ, sebab tu saya rasa perlu dia paparan saja tanpa audio tu, saya rasa dia tak memberi kesan lah. Kejap ya. Shinsang. Okey. Kejap ya. Okey, nampak tak sekarang video tu? Saya akan cuba mainkan lah. Okey. Untuk saya dengar. Tuan-tuan perempuan dengar ke? Ni saya dah maksimiskan sound. Hidup terkadang memang penat kan? Jadi tak salah untuk kita ambil masa seketika. Perhatikan sekeliling. Tentunya ada sahaja keindahan dan kebaikan yang mungkin selama ini kita rasa tidaklah begitu penting. Namun, sentiasa ada di sekeliling untuk diamati dan dinikmati. Tatap keindahan yang ada di depan anda ataupun yang pernah anda fikirkan dalam ingatan. Hilangkan segala keserabutan seketika. Tenang dengan cuba bernafas sedalamnya. Tataplah keindahan suasana atau mungkin cuba bayangkan di balik ingatan segala keindahan dan kemanisan pemandangan serta memori. Tarik nafas dan hembus dengan perlahan. Teruskan tarik dan hembus nafas perlahan-lahan. Lupakan sementara keserabutan dan apa jua yang menyesakkan fikiran. Kosongkan fikiran. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Detik ini hanya bersama diri anda dan untuk anda. Nikmatilah keindahan yang ada. Hayati apa yang anda lihat, dengar dan apa yang anda rasa. Kembali semula ke dalam dunia nyata dengan tenang.
Hidup memberikan kita pilihan dan peluang untuk tenang dan menghargai. Ambillah peluang untuk rileks seketika dan teruskan melangkah. Okey, terima kasih Puan Azrin. Sekarang ni saya share saya punya slide balik Sekejap. Menarik video tu ya. Okey. So sementara tu itu sebenarnya dia intro supaya, sebab kalau kita tengok video tadi kan dia ada paduan dari segi macam kita tengok ada nature kat situ kan. So sebenarnya message yang saya nak sampaikan, kita perlu pause kejap. Okay. Saya selit juga kopi tadi, siapa penggemar kopi ada kat situ. Sebab orang yang membuat video ni pun penggemar kopi, sebab tu dia selit kan kopi je di situ. So bukan untuk edit kopi tapi untuk just kita meraihkan words dia, nak meraihkan apa yang kita rasa seronok. So macam bau dia, kadang-kadang bau tu yang menyebabkan kita rasa segar mata. Okey. Dan rasa tu kadang-kadang menyebabkan kita rasa ada sesuatu kat situ yang membuatkan untuk freshkan diri kita. So saya share lagi saya punya slide tadi semula. Sorry maaf tadi dia ada iklan. Sekarang saya dah nampak slide saya. Sudah. Okey. Okey. So apa yang mesej saya nak sampaikan Kita kena besarkan. Okey, kejap. Slide show. Okey. Here and now tadi. So kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan macam-macam benda. So ingat tak tadi strategi pertama? Yes, kita kena pause kejap. Okay, rutin tu tadi kan. With nature kan. So kita hayati pada keliling kita selain daripada PC kita kan. Apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita dengar, apa yang kita hidu, kita bau, dan apa yang kita rasa untuk kita aktifkan. Okey, kalau kita tengok pemandangan ni mungkinlah kita tak dapat pergi kat situ di dalam keadaan sekarang lah kan. Okey. Apa yang mungkin tadi Puan Hazrin ataupun Puan Hazrin ke rakan-rakan dekat sini kan mungkin boleh kongsi apa yang tuan-tuan semua lihat, apa yang nampak kat sini. First, pokok besar tu of course kita nampak kan. So apa lagi? Kalau kita perhalusi lagi, tengok lagi, apa yang kita nampak? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan berada di sini walaupun ianya hanyalah sekadar gambar. Okay. So tetapi bayangkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah rasa keadaan ini. So melihat apa yang kita nampak, apa yang nampak? Okay, boleh respon. Boleh respon tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat sini? Kita bagi 3 benda je lah. Okay. Ketenangan. Wow. Dia nampak lebih di sebaliknya tu. Ketenangan. Kan sebab tu dia dah rasa dah sebenarnya bila dia kata ketenangan ni. Okay, Fazlina. Vivo. Nama dia Vivo. Okay. Suasana yang mendamaikan dan rasa tenang. Okay. So kadang-kadang kita tak dapat keadaan tu. Tetapi bila melihat ini satu-satunya teknik untuk kita pause balik dan kita kalau lagi best bila kita berada di situ kita boleh gunakan teknik grounding kan, kita rasa ketenangannya daripada apa yang kita nampak. Okay, apa yang kita boleh sentuh kat sini. So kalau kita aktifkan deria-deria kita, so kita nampak daun-daun tu. Okay, come on tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh sentuh kat sini? Apa yang selalunya kalau kita berada di pantai, apa yang kita sentuh? Pasir pantai yang halus. Okey, alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan telah berada nampaknya di pantai itu, okey. Pasir yang halus, okey. Dan kadang-kadang rasa air dia tu menyebabkan air laut ni dia rasa macam dia memberi kesan lekit, bukan melekit tu maksudnya kadang-kadang merimaskan, tapi kadang-kadang itulah experience-nya, kan? Pasir, air pantai, angin pantai. Okey. Apa yang kita dengar pula kalau kita berada di situ, tuan-tuan puan-puan dah berada dalam ni. Apa yang tuan-tuan puan-puan rasa dengar kat situ? Angin. Okey, lagi? Angin daripada pantai bukan angin daripada kawan-kawan yang dia keluarkan angin yang lain deruan ombak. Okey. Apa lagi? Dan mungkin dengar gelak ketawa. Okay. Even mungkin kita nampak ketenangan. Kalau kita refresh, mungkin kita nak
gelak ketawa. Itu yang saya kata. Dan dalam disaksikan depan mata kita ada pula orang bergaduh kat situ. Kan? Bukan benda yang positif, tetapi kadang-kadang bila kita kata rangkulkan dalam experience, itulah life. Okay? Kicauan burung-burung. Okay? Macam-macam jenis burung kita boleh dengar kan. Right? Dan apa yang kita boleh bau pula. Ini jarang, ini sensori yang jarang kita aktifkan kan. Apa yang rasanya kita boleh bau kat situ. Jauh lagi perjalanan yang perlu dilalui, betul. Okey, macam mana besarnya laut tu. Ini Puan Afza ni dia nampak. Okey, so dengan besarnya laut yang kita tak nampak pun penghujung dia kat mana kan. So jauh lagi perjalanannya. Okey, ombak tu kadang-kadang kuat, kadang-kadang dia relax, kadang-kadang damai. Dia akan memberikan saksi, Masya Allah. So macam mana macam mana apa yang Allah bagi ni ada hikmah-hikmah dia kan. Macam mana caturan yang Allah Maha mengatur kan. Okey, bau apa yang tuan-tuan dan puan-puan bau sekiranya berada di situ. Jarang sangat kita aktifkan bau kita ni. Tambah-tambah di pantai. Rasa sen bau apa? Kalau kat laut kan kadang-kadang dia ada bau. Macam mana nak gambarkan bau-bau macam bau masin tu ataupun bau pokok tu. Pokok tu sendiri kan Puan Hazrin dia ada bau dia sendiri. So kalau kita berada di situ kita mungkin disebabkan terlalu sibuk dengan benda lain, so kita tak terfikir nak bau tu pun. Tetapi bila kita berada di tempat lain baru kita ini sebenarnya bau pokok ni. Okay, baru kita teringat bau laut, bau masin-masin. Okay, susah nak explain benda ni kan. Kelas sekali apa yang kita rasa. Rasa apa yang kita rasa dengan lidah lah. Okay, masa tu kalau ada makanan lah. Mungkin masa tu air masin termasuk sikit kita rasa masing-masing. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, sejauh mana bila kita berada di tempat yang sepatutnya kita nikmati, sejauh mana kita menikmati keadaan tu. Bila kata-kata pasal breakthrough ni, so antara cara untuk kita dapatkan kekuatan untuk kita rasa damai, nature adalah antara yang boleh membantu juga, okay, tetapi dengan syarat kita menikmati. Kalau dia lalu just begitu saja dan kita tak akan nampak apa mesej yang disampaikan, apa nikmatnya yang kita nampak. Sebab tu saya beritahu pasal here and now. Bau orang buat barbecue, yes. Okay, yang ni lah yang memang membuatkan kita rasa okay, mungkin lepas ni ada yang nak pergi. So hari esok Jumaat, lepas tu Sabtu, okay, mungkin lepas ni dah check, jom kita pergi ni. Okay, terima kasih. So yang ni lain pemandangan dia tau. Tadi lain kan. Dua-dua gambar ni ini dekat ni Sekincan tu saya ambil. Yang tadi tu dekat Pahang, dekat siapa pernah pergi pantai Legenda yang tadi tu. Okay, saya pun baru first time sampai dekat situ. Saya tengok sebab tempat dia tak ramai sangat. Okay, so dia dua-dua pantai ni memberi rasa yang berbeza. Okay, yang ni Sekincan. Siapa pernah pergi Sekincan? Okay, so Sekincan ni dia banyak lumpur kat situ. Okay, tapi tetap memberikan rasa, kalau kita menikmati, memberi rasa yang berbeza. Okay, so tadi pokok-pokok suasananya berbeza. Apa yang nampak kat sini? Tadi ada kata mendamaikan kan? Adakah ini memberi, kalau gambar yang ni mesej yang sama mendamaikan ke atau mesej yang lain untuk tuan-tuan perempuan? Rasa kehangatan. Okey. Dia terus fokus pada yang light dia kat situ. Kan? Light matahari dekat situ memberi satu satu cahaya kan, light melambangkan cahaya. Satu harapan kat situ. Right? Ini adalah yang perlu kita nanti tuan-tuan perempuan, kalau inilah memberi satu kekuatan, dan it's okay untuk kita pergi pada nature sekali-sekala. Kadang-kadang tak perlu pergi tempat jauh, di depan mata kita
Okay, on the way kita nak ke kerja. Okay, saya rasa dekat USIM banyak kot taman-taman Puan Hazrin. Ada jugalah. Ada Ah. jugalah. Padang-padang ada jugalah. Dan kadang-kadang daun yang sikit tu pun kalau kita nikmati kan Puan Hazrin kan, air di daun tu pun memberi satu ketenangan kat kita. Kadang-kadang yelah, kadang-kadang kita perlu sesuatu di situ. Perasan tak kadang-kadang bila dalam keadaan berserabut kan, bila kita terus memikirkan masalah-masalah tu kan, kita tak dapat fikir yang rasional kan. Masa tu mulalah terbelit-belit. Tapi bila kita pause kejap, kita relax kejap, kita mula menikmati, dan masa itulah sel-sel otak akan berhubung. Kan? Masa itulah kita dapat satu kekuatan yang susah nak digambarkan macam mana Puan Hazrin kan, yang membuatkan dia beri energi yang berbeza, bekalkan, perkataan ini mudah, bekalkan kita satu energi yang berbeza. Macam mana matahari ini kan, dia bekalkan satu energi yang berbeza untuk kita nak tempuh balik apa yang kita hadap tadi dengan kekuatan yang berbeza. Kadang-kadang masalah tu tak selesai kan Puan Hazrin kan, tetapi macam mana kita pandang masalah tu, okey, dan macam mana strategi kita yang kita dah gunakan, dah bekalkan tadi tu, okey, dia memberi impact yang berbeza untuk new me untuk kita terus survive tadi ya. Ya, betul Puan Liana. Macam di chat tu Puan Halimatul Saadiah bagi pandangan kat situ seolah kita ada harapan baru, permulaan, refleksi diri atau penutup sesuatu fasa. So bayangkan macam kalau kita, mungkin Puan Halimatul Saadiah ni bayangkan beliau duduk di tepi pantai melihat sunset tu kan. Jadi mungkin itulah yang dirasakan, yang dirasai lah. Terima kasih Puan Halimatul Saadiah ni, antara yang aktif tau hari ni. Tapi saya suka words dia last tu kan, penutup sesuatu fasa. Ya, betul. Okay. So sangat memberi wrap up untuk sesuatu yang yang mungkin kita tak boleh nak selesaikan satu fasa, okay. Tetapi yes, untuk dia punya message dan energi yang disampaikan, penutup satu fasa dan move on, teruskan. Okay. Teruskan dengan energi yang baru. Terima kasih Puan Halimatul Saadiah. Dengan perkongsian ni kan sebenarnya kan, dalam chat kita ni kan, so bukan saja bila saya bercakap, Puan Hazrin bagi bercakap juga, dia kadang-kadang kekuatan kita bila kata support group kan, kekuatan tu datang daripada kawan-kawan kita kan Puan Hazrin kan? Ya, betul. Kawan-kawan kita yang kita belajar sesuatu daripada dia. Sebab tu saya selalu tekankan, tak kisahlah kita berada dalam grade apa pun kan, jawatan apa pun, selagi kita manusia, kita akan belajar daripada each other. Okay, selagi kita bernafas, tak kisahlah umur kita dekat mana, kita kata bila sebut pasal ilmu, pasal belajar, pasal penambahbaikan diri, dia continuous. Okay, so akan ada tinggi, akan ada rendah, dan rakan-rakanlah yang boleh membantu kita dengan kita ada circle-circle yang positif kan, sangat-sangat memberi impact pada diri kita dalam untuk breakthrough ni. Okay. Ini sedikit simple, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua dah clear kan macam mana bagaimana untuk untuk breakthrough tadi kan. So sebelum saya pergi kat sini last sekali, tadi saya tak pergi. Okay. Ini antara yang message yang ingat tadi stop, mula dan terus. Okay. Kalau kita tengok akronim tenang, okay, saya cuba rongkaikan tenang. Kalau mudah untuk kita ingat, T itu tinggalkan benda yang memudaratkan. T, tidak. Okay. E, kita cuba dapatkan networking. Okay. Eratkan hubungan dan sokongan. And inilah seperti mana cahaya matahari tadi kan. So kita mula nyalakan sesuatu. Kalau kata pasal hobi kan, mungkin hobi kita yang dulu tak sama dengan yang sekarang. Okay, kadang-kadang ada benda yang kita perlu explore,
dan benda yang baru mungkin itu yang perlu kita teruskan, ataupun mungkin kita boleh continue saja. Mungkin dulu dah lama kita suka benda ni tapi dah lama tak buat, dan kita perasan disebabkan dah lama tak buat, so kita rasa mula rasa biasa-biasa, tapi dan bila kita rasa kita mula buat, dia ada satu mesej yang lain disampaikan. Okey, bila kata pasal nyalakan dan bercakap pasal ilmu kan Puan Hazrin, saya selalu berpegang pada satu keadaan, walaupun kita dengar perkongsian yang saya bagi ni kan, burn out. Dah ramai dah orang cakap pasal burn out. Puan Hazrin pun pernah cakap pasal burn out kan? Betul kan? Betul. Walaupun senang cakap, dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, makna dia kan, bila bercakap pasal ilmu ni, pasal persepsi ni kan, bila kita buka hati kita, okey, walaupun kita tahu benda tu, tetapi bila dalam keadaan yang lain, pandangan kita kadang-kadang berbeza. Dia beri satu semangat baru. Sama juga macam hobi ataupun apa-apa lagi yang dalam keadaan mungkin dulu kita tak suka, tapi kadang-kadang now disebabkan beberapa perkara dan kita dah mula, kita rasa kita suka dan benda itulah memberi kekuatan pada kita. Sebab tu saya kata nyalakan semangat baru, explore, keep explore. Okay. Amalkan rutin baik yang ada. Ingat tadi yang kes yang saya kongsikan tadi kan. So mungkin perlu rutin kita ditukar kan balik, okey, dan terus konsisten untuk rutin yang baik. Ini saya bercakap untuk diri saya jugalah kan, sebab nak kata pasal istiqamah ni, mula tu lebih mudah daripada istiqamah tau sebenarnya kan. So sebab dia banyak iklan-iklan kan, tapi dengan perkongsian macam ni, so bila yalah kita sesama Muslim kan ingat mengingati kan, so kita akan okey, dah lama tak buat ni, kita get back balik and nikmati proses. Ingat tadi here and now, okey, dan gerakkan langkah kecil. Is okay walaupun langkah tu tak besar, kecil-kecil, comel-comel tapi dia jalan. Comel-comel tapi dia terus je lagi, dan yang penting ke arah kebaikan. Betul Puan Hazrin kan? So kecil-kecil pun tak apa. Okey. Kalau orang kata kecil-kecil lama-lama jadi bukit tu apa, sikit-sikit kan. Sikit lama jadi bukit. Okay. So yang mungkin ini sebab actually saya risau kalau ada yang saya tak sampai, tapi saya rasa kawan-kawan saya kat sini ramai dah tahu ni. So yang penting ialah kita tengok balik rutin kita dan dari segi penggunaan gadget kita, itu yang pandai-pandailah kita sama-sama kan. Sekian daripada saya. Okay, comel je tiba-tiba terima kasih kat sini kan. Saya pun ini ke saya buat hari tu, saya pun tak ingat malam tadi saya buat. But it's okay. Okay, so mungkin ada soalan yang lain atau perkongsian daripada rakan-rakan yang lain untuk topik ini. So mungkin boleh ataupun Puan Hazrin ada apa-apa nak sampaikan, mungkin nak tambah. Okay. Kita bukalah dulu kan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para peserta, jika ada apa-apa pandangan, apa-apa kemusykilan kan, nak bertanya pada Puan Haruliana. Bukan senang ni kita nak bersama dengan Puan Haruliana daripada hospital. Okay, kepakaran beliau lama dalam mengendalikan pelbagai isu lah kan. Puan Haruliana selain daripada mengendalikan staf juga mengendalikan komuniti juga kat sana. Komuniti untuk saya di setakat ni di Hospital Pakar Kanak-Kanak, untuk Bilik Jabatan Sumber Manusia kita fokus pada staf saja. Okey. So komuniti tu untuk program luar lah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya it's perkara yang serius lah sebenarnya kan Puan Liana, bila kita menghadapi burnout ni. Kan saya pun sendiri semalam baru je mengendalikan sesi kaunseling kes burnout juga sebenarnya. Jadi saya harap klien saya itu adalah dekat dalam Zoom ini mengikuti. Kalau tidak pun nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh juga ikuti kita punya sesi ni dalam Facebook section psikologi dan kaunseling, iaitu Psych Counselling HRD USIM. Okay, so nanti Urus Siti mungkin akan boleh kongsikan kita punya Facebook di chat itu. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tadi Puan Liana kita dah kongsikan banyak tips
yang ada dalam catatan saya ni tadi, breakthrough itu kita ada 3 peringkat, Puan Liana kan, kenali dan terima punca kan. So kita tak boleh nak menidakkan asbab kenapa kita berada dalam burnout kan. Kemudian kita carilah cara untuk merawatnya, dan bila kita dah dapat cara untuk rawat burnout kita tu, so kita perlu teruskan rawatan tersebut ataupun tips dan teknik yang kita dah dapat tadi tu kan. Betul kan Puan Liana? Ya, betul. So yang penting ialah memang tipsnya banyak kan, tetapi saya nampak mungkin kita pilih yang mana yang kita mulakan dengan yang dia kata tadi pasal mula kan. Mula yang paling terkesan, yang rasa paling mudah nak buat kan. So kadang-kadang mungkin kita perlukan kekuatan Puan Hazrin kan. So maksudnya nak mula tapi tak ada guide pun, dia macam dia takut dia lost. Kadang-kadang bukannya apa tau, dia datang jumpa kaunselor, dia dah tahu apa dia nak buat, tapi dia perlukan reassurance kan. Dia perlukan guide untuk dia tahu okey, dia move di jalan yang betul. Dia bukan apa kita ni, kalau semuanya dalam kepala kita kan, semuanya berserabut dekat dalam fikiran kita, dia lama-lama kita pun berserabut dan kita kira-kira keupayaan kita untuk memulakan tu dia lebih rendah daripada keupayaan kita bila nak memulakan, bila kita dah ada kita dah memberitahu, dah cari sokongan. Sebab meminta bantuan, menyatakan dia perlu bantuan tu pun sebenarnya satu step kan, satu step besar, bukan sangat besar pada diri untuk dia dia nak melangkah lagi, dia nak move lagi yang lebih baik kan Puan Hazrin kan. Betul. Kita ada juga di antara orang yang menghadapi burnout ni kan, kadang-kadang dia berada dalam keadaan rasa macam nak fight ke, kan, ataupun fight or flight, ataupun ada satu lagi freeze kan. Kalau kita rasa kita nak fight, kita gunalah orang kata teknik yang Puan Liana kongsikan tadi tuan-tuan dan puan-puan, stop, mula, terus. Kan, so kita cari formula, cari cara untuk merawatkan kita punya breakthrough tu. Okey, hentikan apa yang berlaku yang menyebabkan kita burn out. Okey, lepas tu kita mulakan teknik yang kita dah dapat tu, dan terus, jangan pandang belakang dah. Kan, jangan pandang belakang, kita teruskan langkah kita ke hadapan. Okey, tapi ada juga manusia ataupun individu yang memilih untuk flight. Okey, dia tak nak dia tak nak lawan masalah dia. Okey, dia tak nak menghadapi masalah dia. Jadi itu lebih teruk lagi keadaan dia kan Puan Liana? Betul. Saya nak kongsi sikit daripada pengalaman saya. Saya pun ialah selama ni kita faham PTSD, Post Traumatic Syndrome disorder kan. So sebenarnya di sebaliknya tu, kita tahu PTSD memerlukan beberapa terapi dan untuk dia pulih kan, untuk pergi come to pulih tu is not easy macam tu je seperti yang ni kan. Tapi dalam masa yang sama macam kita kata pasal breakthrough, ada juga post traumatic growth disebabkan pengalaman yang lepas dan dia melihat daripada persepsi yang berbeza. So dia disebabkan strategi yang ada, so dia pulih akhirnya malahan menjadi lebih baik lagi. Betul. Itu yang message yang kita nak sampaikan. Dia burnout bukan penamat segala-galanya. Ya, betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada je simptom burnout yang macam Puan Liana kongsikan tadi, jangan tunggu lama-lama dah. Cepat-cepat jumpa dengan pakar. Cepat-cepat cari kaunselor kan Puan Liana, jumpa dengan kaunselor cepat-cepat. Okey, kadang-kadang benda yang kita tak terungkai bila kita fikir seorang-seorang tu, okey, so bila kita dapatkan perkhidmatan pakar ni kan, jadi dia akan dapat dirungkaikan satu persatu insya-Allah kan. Dia berdua lebih baik. Together tu lebih baik, tetapi dengan orang yang kita percayalah. Kan. Betul. Bukan Kadang-kadang bila kita kena heboh-hebohkan kan. Betul. Sebab bila kita simpan sorang-sorang, apa yang kita rasa tu dia boleh jadi meletup dekat dalam dia, dekat mulut kita tak kongsikan, tak luahkan, dia tak selesailah
Okey, kita tak ada jalan penyelesaian, tapi bila kita luahkan, okey, sikit demi sikit apa yang terbuku di hati, apa yang terbuku di fikiran kita tu lega sikit-sikit, kan? Betul. Ah, Lagi satu Puan Hazrin, dan it's okay sebab kadang-kadang ada orang yang kita faham kan, dia dah banyak sangat dalam kepala dia kan. So dia tak boleh nak keluarkan, kadang-kadang dia start, saya tak tahu nak mula daripada mana. Kan? Saya betul? tak tahu faham ke tak. It's okay peranan kaunselor, kita berada di situ dan kita cuba support kita dan cuba, it's okay macam mana pun, kita bukan judge untuk macam mana Ya. wordsnya ke. It's okay kadang-kadang terketak-ketak, it's okay kalau nak menangis, it's okay kalau words tu tak terkeluar, it's okay. Dan itu tandanya tuan-tuan dan perempuan adalah manusia. Betul. Dia bukannya chat GPT yang keluar ke arah macam-macam dia punya perfectnya, dia punya, so it's okay. Okay. Dan langkah pertama yang dipilih untuk berjumpa dengan pakar tu pun, dengan kaunselor tu pun dah bagus dah sebenarnya. Kan, it's a first step, okay, tuan-tuan dan perempuan, untuk bantu diri kita sendirilah sebenarnya. Yes. Okay. So it's a good, orang kata, action lah kan, daripada kita membiarkan diri kita seorang-seorang, fikir seorang-seorang, menangis seorang-seorang dekat rumah, dekat pejabat. Okay, kita tak seimbang emosi dan mental kita jadi tak sejahtera lah kan. So tak syok lah kerja macam tu kan. Okay. So tuan-tuan dan perempuan, Puan Liana, nampaknya tak ada soalan daripada peserta kita ni. Agaknya semuanya faham, jelas, Alhamdulillah. Kalaupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan, khususnya warga USIM yang ada isu, boleh je PM tepi saya, okay, datang ke seksyen psikologi berjumpa dengan saya. Dan bagi warga yang bukan warga USIM dalam kalangan peserta ni, kalaulah ada misal kata daripada hospital yang sama dengan Puan Liana, mungkin juga ada di kalangan staff Puan bolehlah segeralah jumpa Puan Liana kan. Okay. Dan saya tengok sekarang ini ada juga warga hospital pakar kanak-kanak. Lupa nak beritahu, sekarang ni kita hospital Takta. Dia bukan lagi, dulu kita panggil HPKK, hospital pakar kanak-kanak kan. So hospital Takta nama yang baru kan. Saya tengok ada di kalangan ni warga-warga hospital Takta. Terima kasih kerana menyokong warga-warga USIM juga. Okay, yang Puan Hazrin, mungkin satu, saya tengok sebab kita tengok pemandangan daripada saya tengok pemandangan USIM kan, tak pernah lagi nak menjejaki USIM tu. So, okay, mari datang ke USIM. Mungkin kalau ada rezeki kan. So semalam kami terima, kemarin kita terima lawatan daripada rakan-rakan dari UiTM, Benchmarking Akrab USIM. So, dan juga rakan-rakan daripada pusat kaunseling UiTM juga. So dijemputlah datang ke USIM, okay? InsyaAllah. Untuk warga USIM juga dijemput datang ke hospital Takta yang warna-warni kat belakang saya ni. Itulah tu. Bila melihat bangunan warna-warni macam mall pun ada kan. Jadi pastilah warga hospital ni sangat bersemangat lah kan untuk datang ke pejabat yang kata colourful tu. Kalau saya suka tu tengok daripada jauh lagi dah bersemangat dah kan nak datang cepat ke pejabat. Narik gitu Okey, so tuan-tuan dan perempuan, secara kesimpulannya, okey, kita pun tadi dah borak-borakkan, dah sembang-sembangkan sebenarnya kita tidak dapat elak daripada melalui fasa-fasa burnout ni tuan-tuan dan perempuan. Cuma yang bezanya adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Okay, jangan lari daripada masalah. Okay, jangan lari daripada burnout. Kita perlu hadapinya sebab dah berlaku pada kita dan kita carilah cara untuk menyelesaikannya. Okay, so saya pasti tuan-tuan dan perempuan dapat banyak inspirasi daripada apa yang dikongsikan oleh Puan Liana tadi kan. Dan satu lagi saya nak remind lah kita semua kan, sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 286 sebenarnya Allah dah mengingatkan kita Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Okay, so itu tuan-tuan dan perempuan sedikit pencerahan lah daripada kita
Jadi kita ni tidak lari daripada diuji sebenarnya. Okey, burnout tu pun adalah satu ujian. So kita tidak bolehlah kata kenapa orang tu kawan tu tak hadapi burnout macam aku hadap ni kan. So kita tidak boleh menidakkan dan kita tidak boleh membeza-bezakan diri kita dan orang lain. Orang lain tu mungkin ada juga ujian burnout dia, tapi dalam ruang lingkup yang berbeza daripada kita, tuan-tuan dan puan-puan. So itu adalah ayat motivasi yang Allah dah ingatkan kepada kita, so jadikanlah sebagai sandaran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berakhir, okey, saya nak kongsikan untuk next program anjuran seksyen psikologi dan kaunseling. Okey, seperti yang tertera itu, pada hari Selasa hadapan kita akan ada 2 lagi perkongsian dalam slot Coffee Talk with Counsellor khas siri 2 dan 3. Yang sebelah kiri tu kita akan ikuti perkongsian daripada Puan Hajah Fadilah Datuk Muhammad, merupakan ketua kaunselor daripada MAINS Negeri Sembilan, dengan tajuknya Andai Dia Tiada Kuatkah Aku. Kan ini lebih kepada kekeluargaan sikit. Okey, dan yang sebelah kanan perkongsian daripada Da'i Afiqah, okey, yang juga merupakan pegawai psikologi di Klinik Kesihatan Baling Kedah dan alumni USIM, dengan tajuknya Motivasi 360 Darjah, Bagaimana Bekerja dengan Bahagia. Okey, so kita ni kadang-kadang kita seronok bekerja, tapi ada je orang kata cabaran-cabaran untuk mencapai bahagia ketika kita bekerja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa teruskan bersama-sama dengan kami Seksyen Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendaftar USIM untuk program Coffee Talk with Counsellor dan program-program lain sepanjang bulan 10 ini, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, di chat itu telah dikongsikan link untuk kehadiran hari ini. So saya mohon sangat-sangat jasa baik dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk isi, dan boleh juga di-scan QR code di slide ini, insya-Allah. So bagi pihak penganjur, kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Liana. Terima kasih Puan Liana. Okey, sama-sama. Terima kasih juga pihak USIM kerana menjemput. Okey, kita kolaborasi Yalah, saya nampak tadi dia punya pengisian yang akan datang tu seantero semua yes. Alhamdulillah, all the best. USIM sangat dahsyat dia punya susunannya kan, dia punya. So saya peluang ni juga saya nak minta maaf jika ada apa-apa ialah mungkin kekurangan daripada pihak saya, tapi satu yang saya harapkan dan saya niat daripada awal, semoga semua warga USIM dan semua yang berada di Zoom ini mendapat manfaat. Itu objektif kan, Puan Hazrin kan, bila kita usaha untuk sesuatu ni mendapat manfaat bersama. Betul-betul. So kita juga sama-samalah amalkan apa yang ilmu yang kita dapat tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sangat kepada Puan Hairuliana Din yang sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam program-program akan datang, tuan-tuan dan puan-puan So yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah-lemah itu datang daripada kami insan biasa. Jika ada terdapat kelemahan dalam program ini, harap dimaafi. Okey. So sehingga kita berjumpa lagi dalam program akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga.